YouTuber mohon maaf selepas didakwa hina Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas hangat diperkatakan netizen, seorang individu yang dikaitkan dengan kontroversi kenyataan didakwa menghina Nabi Muhammad SAW akhirnya tampil memohon maaf. Menerusi satu kenyataan di media sosial, individu dikenali sebagai Muhammad Syahmi memohon maaf kepada mana-mana pihak yang terasa hati dengan ayat yang dikeluarkannya sebelum ini. Dalam kenyataan tersebut, Syahmi berkata dia memohon ampun dan maaf kepada semua pihak yang tersinggung dengan kenyataannya. Saya Muhammad Syahmi di sini ingin memohon ampun dan maaf kepada mana-mana pihak yang terasa ataupun sakit hati dengan ayat yang keluar pada mulut saya baru-baru ini, katanya. Saya tak cakap benda tu betul, yes memang saya akui itu adalah kesalahan yang terbesar saya sepanjang saya berada di dalam I-Team ini. Katanya, saya masih lagi waras untuk menghina atau mempersendakan agama saya sendiri, katanya. Mungkin kiasan dari kata-kata saya tu sesetengah pihak akan faham tapi mungkin setengah pihak lagi akan salah anggap cuma ayat saya di sini bagi saya salah tetap salah, katanya lagi.